Saya faham sepenuhnya perkataan dendam memang terlalu keras untuk cinta yang dilahirkan dari rahmah dan kasih yang disucikan. Saya dah ganti dengan frasa yang lembut dan berjiwa. Perpisahan ini bukan kerana luka. Replace daripada word dendam. Saya tak nak guna perkataan dendam tu, terlalu bunyi harsh sangat. Tetapi kerana kasih yang ingin kembali kepada Tuhannya. Okey, kita replace dendam kalau luka lah. Tak sesuai kita guna perkataan dendam sebab vibe sahabat ni kan, saya tak nak macam tu lah. Dan seperti yang saya minta, tambahkan doa pembuka pendek di awal halaman dedikasi, lembut, mendalam dan selaras dengan ruh keseluruhan naskah. Berikut versi akhir halaman dedikasi khas untuk mereka yang mengajar erti pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hadirkanlah cahayamu pada setiap huruf yang kutulis. Jadikanlah sekarang ini saksi cinta seorang hamba yang sedang mencari jalan pulang kepadamu. Limpahkanlah rahmatmu kepada mereka yang pernah menjadi asbab aku mengenalmu. Amin ya mujib.